Saya buat bisnes macam-macam tuan-puan. Saya main kutu ni beberapa belas round dah. Okay, macam-macam cara saya buat simpanan tak berjaya. Tetapi apabila saya fokus kepada simpanan emas saya bertambah dengan cepatnya. Sangat cepat tuan-puan. Cakap 1 gram ni tuan-puan rasa sikit sangat. Tapi kalau tuan-puan tukar kepada wang tunai, sekeping ni 300 tau. Dulu saya beli cuma 171. Kelebihan orang kumpul emas bukan sahaja simpanan dia terusik, bertambah dengan cepat, malah harganya naik dalam jangka masa sederhana dan panjang. Tuan-puan nak tahu tak dulu sekilo ni harga berapa? Tahun 2000. 35,000 je sekilo. 35,000 saja sekilo tuan-puan. Sekarang berapa? Sekarang 350,000. Dari 35,000, emas telah naik kepada 350,000. Saya yakinlah benda ni akan berlaku punya. 1 kilo ni akan berharga lebih daripada 500,000. Saya tak ragu-ragulah. Kalau dulu 1 keping ni RM35, sekarang dah 350. Nak heran apa kalau boleh jadi sekeping ni 500, boleh jadi 1,000 1 gram. Tuan-puan nak tunggu 1,000 1 gram baru nak mula. Masa tu tuan-puan kita dah bercucu dah. Nanti cucu kita tanya, "Atuk, 1 gram masa atuk muda dulu berapa?" Tuan-puan akan ingat muka saya lah. Ada satu live tu nama dia Azlan. Harga emas dia 357, tapi atuk kata mahal. 357. Apalah atuk ni? Atuk, sekarang 1,000 tau 1 gram tu. Masa itulah timbullah rasa penyesalan.